apa ke? Siapa nak ambil kita orang balik sekolah? Dia cakap macam tu kan. So daddy dia busy ni padahal boleh je atuk dia ambil kan. Tapi dia bagi soalan tu, kita pula macam rasa macam. So masa tu mak mertua Wati pula macam manja pergilah enjoy. Tak apa, tu bukan anak kau pun. Kalau macam kita orang macam bincang-bincang lah. Dia kata tak apa Syuib kalau dia selalu macam nasihatkan Syuib, kalau mama kat tempat manja tu tak ada aku ingin duda anak. Mak dia cakap macam tu lah. Jadi kau kena hargai lah. Mak dia nasihatkan dia apa semua kan. So masa tu lah first time yang Wati start Wati cancel Wati punya trip tu. Sampailah sekarang Wati dah tak pernah. Dah tinggalkan terus. Dah tinggalkan terus. Sebab Wati tahu kalau aku buat plan mesti aku tak akan pergi. So Wati akan tinggal. Sebab even Wati daripada sebelum kahwin pun setiap kali jumpa dengan anak, sampailah lepas kahwin, Wati sekali je yang kita orang betul-betul pergi bercuti berdua tu adalah sebab malam ni besok nak honeymoon tu. Start daripada tu anniversary ke apa ke, kalau cakap Daddy nanti kita pergi jalan berdua penghujung dia, Mami kita pergi berdua. Tak jadilah Daddy, I dah ambil tiket sekalian. Dia penghujung dia tetap bawa anak.